Ya, takkan aku tak tahu. Akak ni, akak jangan buat tanya kak. Takkan aku tak tahu langsung. Tahu, jangan tanya dah. Terima kasih ya kak. Saya jual ya. Semoga bermanfaat lah. Untuk berbuka puasa kita tak tahu nak jual apa sebenarnya. Tapi kita tengok ada bihun dengan mi. Kita jual yang main lah. Main punya. So rencah-rencah. Boleh lah. Bubur lah sendiri kan. Abang ni ada mi, ada mi segera. Cukup lah, macam biasa lah bang. Kan? Boleh. Terima kasih abang. Saya beli. Saya jual lah bang. Ada. Oh, member belanja. Member belanja. Okey. Saya. Okey, terima kasih. Buka puasa untuk sahur boleh lah ya. Okey bang, saya boleh beli ais tak? Abang kena. Terima kasih bang. Dua? RM2? RM1 je lah bang. Ke abang nak bayar untuk kawan bang? Ya. Macam pernah nampak. Dah lah. Okey, terima kasih bang. Okey. Tengah kerja ke apa ni? Tengah kerja ke apa? Di bawah anak klinik. Planet. Baik-baik. Okey, selamat berbuka. Selamat berbuka pula. Selamat puasa. Awal no. Okey, baik, sama-sama. Satu keluarga. Okey. Nah. Selamat berpuasa. Puasa tak? Puasa, alhamdulillah. Yang rela. Okey. Saya dah kenal dah baju-baju rela ni, geng-geng rela yang mana satu. Tinggi tak? Okey, selamat puasa. Oh, Medi buka sekali ke apa ni? Rasanya nak buka. Duit. Janganlah. Mana boleh kosong-kosong. Selamat puasa. Terima kasih. Baik. Okey, terima kasih kak. Okey. Ini orang kaya ni. Boleh jual ke kat dia? Okey, ya kak. Okey, terima kasih ya. Okey. Oh. Okey, terima kasih bang. Okey. Okey, macam ambil anugerah. Dia kenapa? Dia tak ada kereta. Tak ada kereta. Belakang rumah. Tinggal 2 beranak je. Tinggal 2 beranak je. Baik satu. Okey kak. Okey, salam kat dia Okey. iPhone 17. Oh ya ke? Ni, dek. Okey, sama. Dek. Okey, baik. Terima kasih banyak nak. Okey, terima kasih saya jual ya. Selalu tengok dalam live je. Okey.